Pernah tak semangat berkobar-kobar 3 hari, lepas tu hilang entah ke mana? Hari pertama buat jadual cantik, hari kedua penuh motivation, hari ketiga mula penat, masuk hari keempat senyap. Bukan sebab kau lemah, tapi sebab kau terlalu bergantung pada semangat. Hakikatnya motivation ni memang tak lama lah orang kata. Sebab tu orang berjaya tak bergantung pada mood. Orang berjaya bergantung pada disiplin dan self-control. Dia buat juga walaupun bosan, walaupun malas, walaupun tak nampak hasil lagi. Sebab perubahan besar tau apa? Perubahan besar tu bukan datang dari semangat yang luar biasa, tapi dari tindakan kecil yang dibuat berulang kali.